Hello, hai, Assalamualaikum. Welcome back to Hi Slim Channel. Hi guys, for those yang baru tengok channel ni, aku ucapkan selamat datang. Welcome aboard. Okay, so Hi Slim Channel ni channel yang memaparkan gameplay game horror yang short. Kita memang bagi short punya, right? So supaya korang boleh santai tengok, boleh chill dengan kawan-kawan kan. Okay, untuk malam ni, malam dah. Aku rasa dah pukul 12.30 pagi ni. Aku rasa belum malam, sorry. Dah nak pagi kan. Alright, so kali ni kita nak main game Subsurface, game by The Spectre. Aku dapat dari itch.io. Okay, so for those yang nak try game ni, boleh datang ke itch.io lah. Okay, search dekat Subsurface. Search Subsurface. Okay, then korang boleh main. Alright, so kita tengok dulu option dia apa. Ada volume, sensitivity. Kita bagi tinggi sikit lah. Aku pun tak tahu, main hentak je sensitivity kasi penuh kan. Back. Alright, so jom kita main. Let's go. Sebelum tu kita kuatkan sikit lah. Alright, set. Let's go. This is my line. Oh, okay. Terlalu sensitif. Kita kurangkan sikit lagi. Alright. Okay. So, aku rasa okay ni. Dengar ke? Oh, okay. Oh, hopefully dengar lah suara aku. Patut nak buat apa ni? Examine wallet. John, who's John? John Wick kot. By the way, aku tak sempat nak baca apa description game ni apa tau sebenarnya. Yang aku perasan dia tulis endless loop ke. Tu je. Oh, tak nampak nama stesen tu. Ni apa? A fair price for internet. Oh, kejap lah, bagi aku baca dulu. A fair price for internet isn't science fiction, it's tech savvy. Oh, tak faham. Okay. Local family tahun depan. Oh, sebenarnya aku tak baca pun. Okay. Pening aku dengan tulisan tu. Okay, ini apa? Ush. Dia main puzzle lah aku rasa ni. Okay, tak apa, jom kita gerak slow. Okay. Subway map locked. Oh, dah start ke? Weh. Oh, ke belah sini start sebenarnya. Tak boleh, ni ujung. Ada yang under your computer we have been successful. Oh, ini main puzzle ke? Habis lah. Okay, locked. Betul lah, main puzzle lah.
Sekejap, jom kita cari clue, okay? Baru sekarang mau cari clue kah? Okay, sekejap. Ni tadi pujon. Okay, kita tak boleh buat apa. Lepas tu kita tengok ini. Okay, aku perasan single vehicle accident Ogos 14 has left. Itu kosong 8 1 4. Oh, weh. Alah, makin gelap. Belum. Okay. Wih, ada orang. Itu. Tolong. Wih. Wih, awal lagi. Bagilah kita pergi seberang dulu. Wih. Man. Okay. Ada apa itu? Allah. Itu kepala budak ke tu? Aduh, mak. Kita nak examine. Menyerang kau, weh. Oh lama. Memang kena pergi sana ke? Alah. Hei. Ini pun mau gaduh kah? Examine drawing. 1, 2. Put it back. Oh. Kenapa dark sangat lukisan-lukisan ini? Cakap pasal dark, okay. Okay lah, terang sikit lah kali ni game kita main ya. Sebelum ni gelap. Okay. Oh. Boleh gini oh. Tu. Kasi pening. Sekejap, maksudnya kau tunggu. Mana dia ni? Alah, tak boleh pusing-pusing tu. Okay, tak apa. Okay. Sekejap Alright, tak ada apa-apa nombor siri. Okay. Baliklah. Oh. What's my name? Nothing. Nama aku bukan Nothing. Aku nak ambil kapur ke? Oh, ada kunci. Kau duduk situ Oh, sungguh suspend. Buka pintu je pun. Aku prefer bilik ni. Oh man. Oh, ada apa? Jangan bangun bang. Jangan bangun Oh, ini aku rasa dihilang je lagi ni. Siapa pula? Oh, R to read.
Is this fish? Audios taken the selfish fear. Passion. Fear. Grief. Passion, fear, grief. Wih. Apa lu? Oh, duduk Alah. Dia perlukan kita untuk bercerita. Kejap bang Kau ni pun muncul tiba-tiba. Sabar jap. Ni apa? Duduk Baik. Okay, cerita apa masalah bang? Kenapa dihitamkan ni? Ini aku rasa kalau berkala ni kuku ni. Nampak tau badan dia. Macam ada aura. Bagi dia apa? Bagi cawan. Tak logik bagi cawan saja. Mesti ambil air. Sekejap bang bagi abang ni kot kan. Minum bang. Apa? Sekejap bang campur ke? Okey, campur sikit. Tu drink. Kita pula kena drink. Okey, betul? Macam mana nak lalu dah? Key 3 found. Abang duduk jelas situ abang macam rakun dah. What should I do, man? Ni benda ni. Aku berdiri kat situ ke? Sini kak. I'm not ready for this, Alara. Suruh. I wish this was all just over. Lagi sekali ya. Okey. Aku kuat sangat tak dengar suara aku. Cak, apa aku boleh buat sebenarnya? Stop. Halo kak. Kunci. Thank you. Why, John? Cakap kita. Tak tahu. John. Kita ke John? Baik kak. Ini dah gerabak ke berapa? Man. Biasanya lah. Ruang putih ni untuk orang yang sakit mental. Okay, jom. Kuat sikit lah. Alright.
What's this? Ultrasound photo. Put it back. It was supposed to be a celebration. You looked away for just 1 second. Oh, wait. Oh. Ui. Terkejut aku. Hello. Tak nampak. Oh, dia dah buka dah. Tempat lalu. Okay. Oh, back to normal guys. Back to normal. Yahoo! Huh? Salah tekan. Salah tekan. Where am I? This isn't my line. John. Yep. Dia start balik. Huh? Okay guys. So macam okay lah, dia game dia macam based on storytelling and puzzle kan, soft puzzle kot. Okay, okay lah. Tapi mostly lah aku tengok yang banyak yang game jenis macam ni, yang tragic, panggil tragic macam ni, dia mesti akan ada kat yang keluarga tragic. Yelah, nak tragic dengan apa lagi kan, keluarga kan, betul tak? So dia ikut daripada subsurface. Okay, dia tak terlalu banyak jump scare, tapi suspense tu tinggi. Alright, so aku harap korang enjoy. Kan aku cakap dah, aku main short je supaya ramai boleh layan. Right, so jumpa di next video. Jaga diri. Thanks for watching and thanks for support. Jumpa lagi. Peace out. Bye bye.